Aku jumpa satu gerai makan paling murah dekat Butterworth, dekat Pulau Pinang ni. Semua makanan kat sini harga RM3. Ada laksa, ada bihun sup, ada chicken chop, ada nasi ayam, ada ramen dengan kambing selambuk, ada nasi udang petai saiz besar-besar. Semuanya RM3. Ayat tangan orang Melayu kita. Assalamualaikum Kak. Salam. Kak kat sini semua makanan kat sini semua RM3 Oh, semua RM3. Kat sini kalau boleh saya tahu ada total berapa makanan ni, sebab tengok macam banyak ni. 150 lebih. 150 lebih. Yang ni semua kau buat sendiri ke apa? Vendor, anak vendor. Kau berniaga daripada pukul apa sampai pukul apa tu? 12 sampai 7. 12 sampai 7. Kalau banyak-banyak semua makanan-makanan daripada anak-anak vendor kau ni kan, yang mana yang kau paling recommend lah, yang kena dengan cita rasa kau lah? Paling recommend ramen lamb. Ramen lamb. Sebab apa? Sebab apa? Sebab portion dia banyak. Lepas tu kambing mana ada kambing murah kan. Dan ni semua kambing mahal. Yang ramen lamb tu pun kau jual RM3 juga? RM3. Oh, semua yang ada kat sini semuanya RM3. Semua RM3. Nasi-nasi pun RM3. Hampa tengok ni, aku tanya makcik ni macam mana dia boleh jual murah sangat. Makcik ni pun tak dapat nak jawab. Tengok ayam penyet, nasi ayam penyet, nasi putih daging danuk, semua dia pun jual RM3 je kat sini. Makcik ni kata meniaga sambil sedekah. Macam-macam weh. Vietnam roll pun RM3. Ubi putak. Ini apa dia? Nasi udang petai. Tu, udang besar. Nasi udang petai. Udang besar. RM3 lah. Nasi ayam sambal Bali. Ayam seketui paha lagu tu siap dengan kaki ayam. RM3 nampak. So, hampa tengok variasi menu kat sini memang pelbagai. Hampa ada sampai 150 menu. Kat depan ni ada laksa, ada bihun sup, ada kuih tiaw teng, ada loaded potato, kek, kuih-kuih Melayu klasik. Semua ada kat sini. Semuanya RM3. Kau pilih tak? Yang ni ketayak. Ketayak pun RM3. Hampa sosis dengan kari papnya, tahu bergedil. Semua ada ni. Hampa nak cari ketupat pun. Ketupat RM3. Sekali dengan rendang. Rendang ke kuah gulai ni? Mana nak cari weh. Sebiji RM1 jatuh. Kuah ni dia bagi cemeh kat hampa. Belah belakang ni kan ada banyak lagi menu. Menu-menu western pun ada. Menu-menu nasi. Menu nasi mahal harga tak masuk akal lah. Nasi, hampa bayangkan. Ayam dia buh portion biasa. Bukan portion yang sikit. Harga RM3. Nasi ayam ada. Dia berkata nasi ayam antara yang laju lah kat sini. Antara yang sedap. Ni. Nasi ayam RM3. Siapa nak bagi? Tu. Aku nampak pulut mangga. Masya Allah. Pulut mangga. Mai dalam ni kuning apa? Sebab bumbu ni warna kuning. Aku kuning. Ni. Pulut mangga RM3. Pergi kedai siang. Banyak ni kalau kena ketuk dah. Penuh seplastik kuning ni. Ni kalau beli kat kedai lain banyak macam ni maulah 100 lebih kan. Ni hampa tak sampai RM50. Berambut makanan aku beli ni. Jom aku nak tunjuk hampa. Location senang nak cari. Ni betul-betul depan masjid daerah Seberang Perai Utara ni. Jom kita pergi makan dulu. Tak ada nak sampai kita punya markas. Kita balun dulu dia punya ramen lamb. Ramen lamb pun RM3 nampak tu. Gila betul. Murah tak sanggup ni kambing dia. Tak rasa bismillah. Bismillah ta'ala lembut. Macam ni punya meniaga kalau dia pernah untung celah mana. Jadilah satu portion ni. Beda-beda buat rasa-rasa orang kata kan. Dengan kambing RM3. Terlajak murah. Ini dia hampa nasi ayam RM3. Siapa nak bagi? Bismillah. Yang kok tu recommend aku suruh ambil. Dia kata ambil nasi ayam sedap. RM3. Portion yang sangat balut nasi ayam. Kuat ayam dia besar lagu ni. Kulit cantik kat belakang. Yang ni daripada hujung-hujung bulan hampa makan mi segera je kan. Memang beli kat vendor RM3 ni. Makanan dia murah-murah. Macam-macam ada weh. Mi kuah udang RM3. Udang gorgon juga dia bagi dengan limau, dengan tokwa, dengan cabai. Siapa nak bagi RM3 je weh. Makan terpilih bawa sambil kena angin kat Pantai Robina ni apa nak kata. Dulu dia berniaga depan Pantai Robina. Dia pun tukar no location depan masjid tu kan. Ni chicken chop. Bayangkan ayam seketui lagu ni. Dia bawa dengan sos dengan mayu. Ada juga wedges kat bawah tu. Ada juga dengan dia punya sos black pepper salad. RM3 weh. Ni orang kata meniaga mencari keberkatan. Koktel jelly ball sampai RM3. Bismillah. Orang lain boleh jual. Saiz lagu ni RM6-7 tau. Nasi udang petai. Ada udang sekong. Udang pun saya boleh tahan. Bukan udang kecil. Dengan petai. RM3. Siapa nak bagi? Macam mana ada kedai boleh berniaga dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan macam mana ada kedai boleh berniaga dengan harga yang sangat-sangat murah macam ni. Popiah sirau. Pak kata RM3. Yang ni yang aku rasa normal sikit lah. Harga biasa lah kan. Kat luar pun lebih kurang harga ni juga. Bismillah. Walaupun kerana dia dah bungkus siap-siap dah. Dia dah sirau lama dah kan. Mesti crunchy tau. Laksa pun semangkuk RM3. Siapa nak bagi? Ada telur, ada salad, ada timun. Kuah pun tu seredak ikan. Tengok seredak ikan ni lagu mana cerita. Harga RM3. Tak balik lagi terus tu. Bismillah. RM3 lagu ni boleh sangat
Nak abang ada pun lepas daripada dia main review. RM7-8, tusuk RM7-3 lah. Lagu mana nak naik Alphard? Bismillah. Banyak lagi makanan hampa ni. Dangai kukui, ada pulut inti, ada City Kitchen Swedish meatball, ada nasi ayam penyet, chicken chop dan banyak lagi menu makanan dekat kedai depa. Lebih daripada 150 menu. Hari-hari dia berbuka 12 tengah hari sampai 7 malam. Nak cari senang saja, betul-betul depan pintu masuk masjid daerah seberang Perak Utara. Yang ni sebab kok tu kata tadi sedap, so rasa. Swedish meatball, bismillah. Dengan dia punya mashed potato, RM3 kak. Semuanya harga tak masuk akal, harga kasih sayang, tapi rasa dia pergi mat. Apa bakal bisa buat?